Yang ni Pro 2 Azia G, yang ni Pro 2 Azia X. Soalannya, kalau korang nak beli antara dua varian ni, kereta mana yang paling berbaloi? Sebelum tu kita kena tahu harga dia dulu. Untuk Pro 2 Azia 1.0G ni harga dia 40,300 dan untuk Azia X ni pula harga dia 41,700. Beza kedua-dua harga ni 1,400 saja. 1,400 kita tengok mana yang lagi berbaloi. Okey, kita tengok untuk luaran saja dulu. Yang pertama ni Pro 2 Azia G dia datang dengan headlamp. Headlamp pakai halogen, pakai mentol. Yang ni datang dengan headlamp LED. Yang ni fully LED lah. Siap ada signal panjang macam ni. Yang kedua, untuk bahagian hadapan dia tak ada parking sensor ataupun sensor hadapan tak ada. Front sensor tak ada. Yang ni X punya ada. Itu perbezaan untuk luaran. Kalau tengok lampu dia kan, dia jauh lagi, yang ni lagi handsome. Sebelum kita ke bahagian dalam, kita tengok dulu kunci. Ni untuk Pro 2 Azia G, dia datang dengan kunci dan juga dia punya orang Kelantan panggil remote. Remote dia ada pada bahagian kunci ni. Ni untuk Azia G lah. Manakala untuk Azia X, dia datang dengan keyless. Macam ni. Ada tempat buka bonnet, ada tempat unlock dan ada juga lock. Macam ni. Okey, kalau untuk yang pakai kunci biasa ni, dia tak ada smart entry. Kalau untuk Azia X, dia mestilah ada smart entry ataupun electrostatic door handle. Boleh masuk tanpa kita pegang kunci ni. Kunci ni kat dalam poket ataupun dalam beg saja dah boleh touch dia punya bahagian handle pintu. Okey, ini untuk Azia G lah. Kalau nak start dia, kita pusing kunci macam ni baru boleh start. Kita masuk bahagian dalam. Untuk Azia G, dia punya speaker ada 2 biji saja pada bahagian pintu hadapan. Kat belakang dia tak ada. Lepas tu perbezaan dia lagi dekat bahagian atas. Dia tak ada tempat pegang. Ni handle untuk bahagian dalam tak ada. Kalau untuk Azia X, jom kita tengok. Jom kita masuk kat dalam Azia X pula. Dia ada ni lah, push start button. Lepas tu dia ada juga ni parking sensor untuk bahagian depan. Yang big tunjuk tadi dekat bumper tu, dia punya parking sensor. Dan dia ada handle bahagian dalam. Jadi, pada pendapatan korang, yang mana lagi berbaloi antara kedua-dua varian ni? Azia G ataupun Azia X. Jadi korang kalau berminat Pro 2 Azia, sekarang ni ada rebate RM1,000 untuk Pro 2 Azia, tak kisah varian apa. Korang boleh kontak link dekat bio. Roger Beat, kita wak kira sampai jadi. Assalamualaikum.